Okay. Dan sekarang kita nak buat cadre program. Cadre ni pengkaderan lah. Maksudnya kita nak ada kita punya trainee. So pre-exam adalah trainee kita. Okay. Di program Translate yang lepas, waktu saya diperangkap untuk bagi speech tu kan. Kan? Ya. RJM. Ya. Itulah. Aku dah rasa macam ini memang selamat. Kena juga. Aku ingat sebab mati. Okey, tak apa. Ingat tak masa hari tu saya dah bagi tahu tentang satu perkara tentang leadership evolution model. Okey. Dari segi kepimpinan, ini untuk kita buat self check juga Bila kita jadi leader, kita kena buat self check. Satu hari nanti you mungkin boleh tanya you punya team member, kawan-kawan, ini leader kategori mana you rasa? So untuk you tanya, you kena tahu apa soalan nak ditanya. You faham evolution dulu. Dalam evolution punya model leadership ni, dia kata leadership ni ada 5 level. Ingat tapi ada disclaimer, level bukan menunjukkan lebih baik, tapi menunjukkan kompetensi, kemahiran yang berbeza. Bukan maksud dia dah level tinggi, bukan tapi menunjukkan kompetensi yang dimiliki, itu maksudnya at better state. Itu level dalam leadership evaluation. Okay, pertama dia cakap apa? Dalam leadership ni, pertama leader yang jenis boss. Ingat lagi autokratik, ingat lagi seagull management, kan? Bagi direction, lepas tu support tak ada. Dia panggil seagull management. Dia berak, lepas tu dia bising. Ini dia panggil kategori pertama leader, jenis boss. Seagull. Kategori kedua, leader juga, tapi kategori apa? Kita panggil manager. Dalam terms leadership dia panggil manager. Maksudnya dia mengurus dengan teknik. Ada proses, ada teknik dia mengurus. Jadi kategori ketiga, kita panggil apa leader ni? Kita panggil leader. Jadi pertama tadi boss, kedua manager, ketiga leader. Keempat, leader ni ditransform. Sebab apa? Sebab kita cerita tentang capability, kita cerita tentang development. Jadi leader ni dia mula transform jadi coach, pembimbing. Daripada dia hanya mengurus, memimpin, dan ditambah satu lagi, membimbing. Dia mula guide development. Okay? Dan yang terakhir sekali adalah leader coach. Ya. Bila kita cakap leader coach, maksud dia apa pula ni? Tadi dia dah boleh membimbing. Bila kita cerita leader coach, dia ada dua elemen, tapi satu yang paling penting adalah dia mempunyai sistem and design dalam kepala dia. Dia bukan hanya membimbing orang tu, dia bimbing melalui sistem and design yang dia ada. Okey, dapat? Jadi kalau kita tanya diri kita, aku ni dalam kategori mana? Adakah boss, adakah manager, adakah leader, adakah coach atau leader coach? So bila you nampak step tu, maksudnya kompetensi berbeza. Ini kemahiran bukan tentang lebih baik Sebab ada masanya kita kena jadi bos. Tetapi you akan start dekat bos itu yang kita tahu. Kita tak boleh start kat situ. Kita kena tahu nak bawa apa, competent capability apa nak mengurus dalam keadaan ni. Sebab tu dia ada evolution tu. Ini bukan demote evolution sebab tu ada evolution. Maksudnya apa tu Ahmed? Evolution? Nampak perubahan. Ambil kira baguslah. Apa je evolusi? Haram tak tahu, nampak? Okey, jelas Dapat? Jadi maksudnya kita akan always evolve lah. Yang evolve ni, berkembang ni adalah kompetensi kita. Jadi first lepas ni, bila kita tahu kita dekat mana, mungkin aku sekarang ni dekat leader. So aku nak pergi kepada coach. Maksudnya capability berbeza, nak membimbing. Tadi mengurus dan membimbing, sekarang membimbing. Yang last kali dengan sistem and design. So maksudnya capability aku apa yang aku kena ada. That's why kita kena belajar coaching teknik, advisory teknik, mentoring, kita belajar. Sebab kita nak pergi ke state lain. Dulu kita tak buat benda macam tu, leader tak buat benda tu. Mana ada leader buat coaching? Dengan model semua, tak ada. Jadi maksudnya kita ke arah tu. Last kali bila kita ada system and design, maksudnya dengan capability coaching, advisory yang kita ada ni, kita manage balik the whole organisation wide. Buat design baru ke, tu apa yang kita boleh buat. So itu perbezaan dia dalam 5 evolusi tu. Dapat tak? Jadi itu soalan yang kita nak tanya hari ni dalam advanced coaching. Maksudnya kita belajar salah satu tools untuk kita pergi kepada coach dan leader coach. Tu maksud dia. Ilmu hari ni yang kita belajar ni. Supaya you nampak state dia. Kalau you tak menguasai ni, maksudnya you akan start dekat leader saja. Mengurus pemimpin saja. Itu kenapa kena belajar hari ni. Boleh jawab?
Masih boleh lagi? Boleh ke? Cik Am daripada tadi kata nak ajak jom balik. Okey. Dia kalau bagi dia peluang dia bantai aku kan. Kan. Ya. Okey, boleh kita tengok sikit kos online kita hari ni. Ini penting Setiap modul yang saya bagi mesti ada ni. Pasal tak? Pertama adalah description. Maksudnya tentang apa kursus hari ni. So, apa yang kita akan cover? Maksudnya kita tahu kita ada 3 part. Kita akan buat coaching, advisory. Lepas tu tools-tools lain. Contoh ni kita akan belajar tentang apa yang kita akan belajar? Team performance state. Dah pernah dengar tapi tak formally introduce, betul tak? Hai, dah dengar. Itu saya cerita dulu. Lepas tu kita akan tengok juga tentang 16 dimension dalam ni. Tapi tak ada tulis ada kat bawah nanti 16 dimension ni tentang apa? Kita akan belajar tentang 16 dimension macam mana nak mengurus tim. Nak tengok macam mana? Dan part 3 kita akan belajar juga tentang 16 dimension lagi tapi tentang psychological regulation. Kalau untuk you faham, apa banyak sangat 16 dimension ni? 16 dimension ni sebenarnya adalah thinking toolbox. Cara berfikir yang sistematik. Bila kita berfikir thinking toolbox. Jadi bila kita ada thinking toolbox, cara berfikir yang sistematik, maksudnya kita telah mengambil kira banyak dimensi. Bukan hanya satu sudut saja. Kita tak silo. Kita telah mengambil kira sudut-sudut penting. So, jadilah dimension dia. Okay. Jadi, apakah outcome dia? Sebab tu, I letak kat sini, kalau perasan, I letak understand, apply. Dulu mungkin you tak perasan. Sekarang setelah kita buat TTT, telah belajar Blooms, you dah faham dah. Kenapa ada benda-benda tu. Okay. Jadi, learning outcome yang pertama. Outcome ni maksudnya apa yang kita nak capai. Tapi objektif, apa yang kita perlu buat untuk kita capai. Jadi tu beza outcome dengan objektif. Jadi yang pertama, contoh dia kita cakap apa? Bila kita belajar ni, kita mesti boleh explain principle coaching dan principle advisory. Mesti boleh explain. Jadi untuk itu, kalau nak boleh explain, apa objektif kita? Develop an understanding of coaching and advisory principle. Jadi hari ni kita akan belajar supaya boleh explain, kita kena ajar. Nampak tak dia connect? Dia connect. Okay? 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Jadi maksudnya apa yang kita nak capai ada objektif pembelajaran dia yang kita akan cover. So apa basically adalah tentang coaching and advisory. Yang lain tu adalah dia punya tools and teknik. So since hari ni adalah advanced coaching, jadi bila kita sebut advanced coaching ni kita tak boleh habiskan dalam satu hari. Nanti you akan jadi overwhelmed. Macam mati lah. Banyak sangat. Mapu. Ya. Dot dan nak hafal. Ya. Okey. Jadi dia. Jadi boleh dekat dah. Jadi setelah faham apa nak dicapai, bagaimana nak mencapainya, baru kita tengok konten. Setelah faham apa yang kita nak capai dan boleh buat, kita kena tahu bagaimana nak mencapainya. Jadi bagaimana nak capai tu, nak buat apa? Objektif yang kita kena capai. Itu beza dia. Okey, jadi outcome hasil akhir. Objektif apa yang kita buat untuk capai hasil akhir. Okey. Contoh objektif saya cakap outcome dia apa? Nak jadi Cik Am nak jadi penyanyi. Kan? Nak menggantikan M Nasir, tu dia punya outcome. Jadi apa objektif dia? Untuk menjadi tu. Satu, objektif pertama, belajar seni mengawal suara. Itu objektif pertama, nampak tak? Mengarah kepada outcome tu. Jadi pastikan objektif kita cover semua outcome. Jelas Okay, next. Brother Cik Am. So, inilah tajuk-tajuk yang nampak macam menakutkan tadi kan? Tapi tajuk-tajuk ni semua sangat interesting. Listening skill and conflict resolution. Dulu kita dah belajar konflik dan belajar macam mana menyelesaikan konflik dengan meta teknik. Dulu ini semua. Ini 60 dimension bagi tahu tadi, tapi kita tak cover hari ni. Cuma ini the whole content dia. Dan modul ni hari ni I cerita step by step ni sebab apa? Sebab tidak ada lagi orang siar untuk modul ni, untuk buat pre-exam. Belajar sekarang Ya. Jangan duk harap ada ulangan untuk topik ni. Sebab dia dah ada rekod. Ya. Kalau minta ulangan, maksudnya tidak menumpukan perhatian. Jelas okey. Pasal dia tak fokus Ya, masa tak fokus. Sebab tu saya pergi detail step by step. Sebab I nak you boleh terus dapat topik ni. Maksudnya revision part 1 telah dibuat sekali hari ni. So
Follow supaya faham So kita akan belajar business skill hari ni. So ini yang 7 perkara yang kita akan kuasai. Okey. Hari ni belajar tajuk apa dulu? Business skill. Okey, hari ni apa yang kita akan belajar? Ketujuh-tujuhnya. Tidak. Tidak. Sekurang-kurangnya hari ni 3. Dua coach. Dua lah coach. apa pun tak jadi jauh. Apa macam mana kena clean ni? Hebat sangat kau mentok ni. 4. Nampak ni. Sekurang-kurangnya hari ni fokus kita adalah itu yang pertama. Listen to understand. Dah pernah buat kan? Tapi itu basic saja yang buat tu. Basic dari segi pemahaman. Sekarang kita akan pergi advance lagi dalam hari ni Yang kedua, kita tengok developmental model. Dulu dah ada, sekarang diulang siar balik. Okey. Coaching advisory, last kali mungkin kita buat suggestion model. Kalau sempat, kalau tak sempat, kita tamatkan. Ini dalam yang pertama lah coach ya? Ni yang pertama, part 1. Pertama tajuk business skill and conflict resolution. Ya, sepatutnya kita memang boleh cover lah, mengikut time dia. Tapi disebabkan Hamid tadi lambat masuk bar, jumpa Mi, dia masa berjalan. Jadi kan? Ya. Okey. Kita nak cerita tentang apa? Kita nak cerita tentang issue and challenge. Apa dia issue and challenge? Tak kena. Jaga. Okey. Pernah dengar RISE? Apa dia? Risk, issue, challenge and excuses. Kalau ada excuse, semua lain tak guna sebab apa? Dia personal challenge. Kan? RISE adalah task. Ingat dua perkara? Task and personal challenge. Action plan adalah task, personal challenge adalah excuses, motivation, self-belief, growth mindset. Ini semua cerita-cerita yang bukan task, tapi menghalang kepada kita capai objektif kita, nak capai goals kita. Jadi sebab tu kita pisahkan dia. Okey, tetapi dalam coaching kita nak tengok apa? Kita nak tengok bagaimana nak mendepani isu yang kita panggil apa dulu? Kita panggil obstacle, halangan. Semua yang banyak-banyak ni sebenarnya obstacle. Halangan, cuma halangan tu ada banyak komponen yang mana satu kita kena address dengan tepat. Boleh sangat ni? Senang je kan? Obstacle tu halangan, tapi apa bentuk halangan dia? Isu ke, challenge ke, risk ke, excuses? Sekarang kita tepat. Kalau kita address benda yang tak tepat, kita tak boleh selesaikan. Sebab tu listen to understand. Okay. Jadi obstacle ni datang daripada mana? Obstacle ni datang daripada dua keadaan. Satu, individual obstacle. Yang kedua adalah organization obstacle. Bila kita cerita halangan ni, yang kita tengok RISE ni, mungkin individu, mungkin organisasi. Okay. Jadi ini yang orang panggil konflik tu. Konflik datang daripada organisasi punya structure ataupun daripada human punya error. Jelas sudah? Jelas. Okey. Apabila kita cerita organisasi, sebab apa? Structure menyebabkan konflik. Structure macam mana, Bos? Contoh, overlapping goals and authority. SM kena capai X target dengan X resources. HM nak capai X target tapi dengan X resources juga. So resources tu dah diguna pakai oleh dua orang. Sepatutnya seorang punya tapi dah dibagi dua. So berlakulah konflik. Itu masuk organisation. Overlapping. Sebab tu bila kita start organisation, I start dengan apa? I start dengan proses and structure. Maksudnya kita nak bahagikan proses and structure ni. Structure ni siapa buat apa di mana. Siapa buat apa di mana, tu structure. Jadi bila structure kita jelas, tidak akan berlaku geseran tadi. Apa dalam bahasa Inggeris je? Friction. Ya, friction. Friction bukan pecahan. Friction, geseran. Okey, orang nampak konflik apa? Orang selalu nampak konflik. Sebenarnya dekat dunia lain orang nampak konflik macam ni. Sebenarnya tak macam ni. Sebenarnya konflik yang berlaku dia lebih kepada macam ni. Berstruktur sebenarnya. Sebab tu kita nampak adakah dia organisation, adakah individu. Obstacle ni adakah jenis ni. Kita nampak dia sangat struktur bila kita faham. Jelas tak? Cuma yang nampak macam tak tahu daripada mana nampak macam ni, orang tu yang semak sebenarnya. Sebab dia tak tahu macam mana dia nak mapkan. Ya, dia tak boleh nak map. Dia tak ada design. Jadi semua yang dia buat adalah trial and error. Semua try and error. Dia licin sajalah. Dengan harapan kena.
So inilah sebenar rupa konflik dalam organisasi. Dia sangat berstruktur. Dan kita kata lain individu pun tidak macam ni. Ini adalah andaian yang tidak tepat. Ya. Sebab apa? Kalau kita tengok manusia pun kita daripada apa? DNA, kromosom. Advance sangat. Ya. Ha. Dan kita ada structure dalam badan, betul tak? Kan? Kita ada tulang, otot, organ, saraf, structure dalam badan. Lepas tu kita ada the head, the hand and the heart. Betul tak? Yang berfikir, yang merasa dan yang buat kerja. Tangan, kaki. Maksudnya sangat structure. Sebab organisasi adalah simulasi manusia. Organisasi yang ada ni, komputer yang ada ni adalah simulasi daripada design yang paling sempurna manusia. Jadi bila kita faham, maksudnya boleh distructurekan, sangat boleh. Cuma orang tak mau ambil berat lah nak faham dia. Okay, jelas dapat ni? Maksudnya konflik datang daripada dua, dan organisasi punya konflik muncul awal dia kerana structure yang tidak jelas. Organisasi itu, coach, dia datang daripada summit, maksudnya manager ke, ataupun daripada apa tu dipanggil structure flow dia datang. Macam mana dia datang daripada organisasi? Okey. Bila kita nampak organisasi, salah satu terms dalam organisasi dia panggil apa? Dalam organisasi dia panggil apa? Span of control. Jangkauan kawalan. Okey, itu terms bila kita cakap organisation. Organisation dia adalah manusia yang bekerja bersama-sama untuk mencapai satu objektif. Itu terms organisasi. Tapi tentang apa? Tentang span of control. Bagaimana mengawal resources yang ada dalam ni. Jadi untuk kawal resources ni perlukan struktur siapa buat apa di mana yang jelas. Jadi dalam struktur, kalau kita kata manager, sebab itu dalam basic organisation kita akan ada form, financial, operation, marketing and management. The rest adalah tambahan. Betul tak? Ni jiwa asal dia. Maksudnya struktur yang sangat jelas. Struktur yang sangat jelas. Di mana-mana bahagian, struktur yang sangat jelas dalam ni. Itu menjawab soalan Haji tadi ya. Pasal biasanya, yelah sebelum ni kan kita hanya fokusing kita adalah sales. Sales saja adalah kalau ikutkan advance. Financial, operation, management, marketing. Dalam marketing ada branding and marketing. Kan? In between dua ni adalah sales. Sebelum ni kita hanya fokus N satu saja. Ya. Itulah letak duduknya kita kalau kita nak tengok dalam struktur tu. Jelas sudah? Okay. Jadi mana mungkin berlaku friction seandainya dia takkan bergeser lah. Sebab apa? Orang tahu nak buat apa dan di mana. Macam kita di bilik ni, tiba-tiba dekat bilik sebelah ada orang lain, mana mungkin boleh bergeser? Tak mungkin kan? Sebab dia di belah sana. Yang jadi bergeser tu partition tak ada. Orang boleh keluar masuk, dia panggil common area. Sebab tu bermasalah. Okey? Jelas sudah? Jadi maksudnya konflik dalam organisasi sangat boleh diselesaikan dengan proses dan struktur yang jelas. So kalau kita claim dia ada obstacle, kita tahu kat mana. Kita mesti boleh tengok dia dekat mana. Kalau macam kita ambil struktur simple ni, saya cakap kita ada masalah lah, orang tak kenal kita. So nak tengok mana? Financial, operation, marketing atau management? Marketing nak tengok kat mana? Branding. Tengok. Kan boleh sangat tepat kan? Itulah dia je. Jadi tidak mungkin akan ada friction. Konflik tak happen. Tapi yang jadi happen disebabkan apa? Tidak jelas. Financial, operation, management, marketing. Sebab tu juga bila kita ada span of control apa nak dikawal, kita akan ada proses, kan? Kan kita belajar proses dan struktur. Proses adalah bagaimana kita melakukan sesuatu. Ini siapa buat apa di mana? Okey, siapa buat apa di mana? Bila kita cakap buat apa, proses. Macam mana dia buat? Datanglah proses. Dan proses ni tak akan ganggu punya. Sebab siapa buat apa di mana? Proses A. Siapa buat apa di mana? Macam mana? Di sini. Siapa buat apa? Macam mana? Di mana? Di sini. Tak akan ganggu. Dia sangat clear letak duduk dia. Jelas sudah? Jadi bila kita cerita proses pula dalam organisasi, bila kita cerita proses, kita akan ada apa? Proses improvement. Okay? Kita akan selalu ada proses improvement. Supaya apa? Supaya konflik
ataupun wastage ataupun Geseran. geseran tidak berlaku. Friction. Friction. Even dalam proses, tadi kita tengok dalam proses structure. Even dalam proses ni akan direfine sampai sangat lancar. Okay, ada SOP, ada apa. Kalau nak tengok dalam proses, model dia adalah CMMI. Capability Maturity Model Integration. Capability Maturity Model. Namanya pun Capability Maturity Model. Maksudnya tentang capability tu. Macam mana sesuatu capability kebolehan melakukan suatu proses diukur. Dia start dengan 5 level lah, tapi tu jadi lagi dalam, dia bukan nak masuk topik tu dia start dengan initial, lepas tu repeatable, lepas tu manage, last kali dia optimize. So proses tu maksudnya kita boleh detect, bila kita dengar, kita tahu macam mana you buat ni Ji, proses dia masih dekat level 1. Jadi kita tahu nak buat improvement. Kalau tak, kita tak tahu. Okay. Macam sales funnel, bila sebut je I akan tahu dia di level mana. Adakah projek ke, adakah organisation wide ke, dan memang I akan tahu. Sebab ada model yang menerangkan proses supaya tak ada friction. Okay, enough about organisation. Jelas tak? So begitulah cara menerangkan susun aturnya kalau ditanya. Ini sebab mengajar dan mengajar revision. Dia serentak terus. Tiada saya ulangi untuk yang ni. Topik lain boleh, topik ini tiada. Jadi tak ada istilah limitation kan? Tak ada. Boleh selesaikan kan? Boleh. Sangat boleh diselesaikan. Cuma untuk kita memahami konteks tu saja. Selalunya kita tak nak memahami konteks tu lah. Kita nak cepat, nak apa kan. Kita tak faham betul-betul konteks kan? Good news dia apa? Good news dia tahu ada solution pada any problem dekat sini. Itu good news dia. Untuk faham dan terus nampak dengan jelas mungkin masih sama-sama kan. Tapi you tahu good news dia memang ada cara dia. Memang boleh tengok. That's how kita map perjalanan tu. Okay, so far okay? Okay, itu adalah tentang friction dalam organisation, kenapa konflik happen. Okay, kita sepatutnya tak ada dah. Sebab apa? Kita dah ada system and design. Bukan hanya proses and structure. Proses and structure, kat sini ini structure. Proses macam nak buat kerja. Tapi sistem and design tu bagaimana sesuatu organisasi tu boleh perform dan move forward. So maksudnya kita ni Conway dengan isi team dah clear dah. Conway tak tahulah sebab Conway Organisasi masuk ya, untuk isi team clear. Organisasi. Buat orang lain kita tak tahu design dia macam mana. Conway Malaysia lah maksud saya. Sepatutnya dah ada lah. Dia ada lah. Conway dengan kita dengan organisasi pun mungkin berlaku relation. Kita tak tahu lah. Boleh jadi On structure. Dekat mana? Structure kalau bukan berlaku mungkin kat sini. Policy. Dekat summit. Okay. Tapi dia tidak heavy je lah. Macam internal punya friction. Sebab dia in between. Pasal dia kan dia seluar dengan kita. Dia lebih kepada authority lah. Dia authority. Policy on authority. Dia tak akan jadi dekat bawah ni. Tak akan berlaku. Dia dekat atas saja. Sebab bila kita buat IDC, kita tentukan polisi. Macam contohnya, bila GM cakap sesuatu, dia jadi polisi pada kita. Dia cakap 700 SM, dia jadi polisi 700. Dia itu mungkin konflik dengan Conway. Conway cakap lain. Tak apalah, itu organisasi kita punya. How design kita works. Itu jawapan dia. Jadi maksudnya minimize. Kita ambil isi team je lah. Kita ambil isi team je. Sebab kita tengok design kita, bukan tengok design dia. Okay, faham. Okay Tadi kita buat situ tadi macam touch point ni. Masa kita buat coaching advisory kita kan jumpa benda kan. Betul coach? Masa kita macam SM coaching advisory kita kan jumpa isu-isu macam ni dekat personal tadi kan. Jumpa. Untuk kita settle kan. Sangat jumpa. Sangat jumpa. Boleh settle lah kalau individual, coach. Dia nak pergi ni? Ni yang pertama. Laju betul Ada harapan maksudnya Fauza akan ambil first part tadi Dia take the challenge. I can do it. Macam tu. Okay, lepas ni siapa yang tak tanya dia ambil second. Bukan siapa yang tanya siapa yang tak tanya. Sebab saya ingat dia faham. Udah lagi takut kan. Jaga-jaga yang tak tanya Okay. Kita nak tengok individu. Okay. Tadi organisation, sekarang individu. Sebab bila kita deal, ingat tak kita punya model apa? Model asas kita, model awal kita. Self, others, pandai. And between the two camp, kan? Between the two camp adalah organisation. Self adalah kita, human. Others adalah team.
Masih human. So, is either A atau B yang create issue. Jelas tak? Dia takkan lari bila konteks tu. Jadi kita sebab tu dua tadi tu. Satu tentang human, satu tentang organisation. In between ni, proses, structure, design, atas. Tak ada kena dengan orang ni. Okay. Kita boleh listen dulu. Laju je padam. Okay, tadi sebab soalan tadi kalau korang jelas je tanya. Okay, bila kita nak tengok isu on human ni isu dia apa? Ni yang best ni. Human ni isu dia adalah tentang reality. Reality yang tidak sama. Satu kita tahu, konflik happen sebab apa? Dulu ada bagi tahu. Sebab bagus. Konflik happen sebab poor decision. Sebab tu bagi tahu itu basic. Sekarang kita pergi mendasar lagi Sebab apa poor decision? Sebab sekarang baru dapat sebab sejak pada dulu. Lama je kot. Bukan sebab nak bagi ilmu tu masak. Bagi betul-betul faham, betul-betul masak. Sekarang lagi faham, you rasa lagi best. Macam tu. Cara bagi ilmu memang macam tu Kita tak bagi sederap semua. Bagi sikit, biar dia minum dulu, bagi lagi tambah. Minum dulu tambah. Kalau kita tambah terus, dia melempah. Nampak tak analogi dia? Tambah terus, minum Fauzal, minum, tambah terus, melempah-lempah lah. Tapi Fauzal dah minum, kita tambah sikit, dia minum lagi. Minum, tambah sikit, dia akan minum terus. Jadi jangan bagi ilmu, curahkan semua. Tak betul konsep tu. Bagi pada masa dan keadaan yang tepat. Dan sedikit-sedikit. Okay? Dapat ni? Jadi dulu kita cakap konflik happen because of poor decision. Tapi konflik happen ni, poor decision ni dekat mana? Dekat dua tempat tadi lah. Individual dengan organisation. Isu dia poor decision. Tapi sebab apa? Reality. Daripada seseorang. Ya, daripada seorang hamba Allah ni yang set. Tak tahulah dia founder ke, stakeholder ke, CEO ke, tak kisah. Okay? Setting awal tu, reality. So sekarang ni, bila kita cerita advanced coaching, kita bukan nak tengok model. Kita nak understand more tentang reality dan apa connection dia reality dengan rise tadi. Dapat sudah? Dapat sudah? Okay, jadi kita tengok reality seorang manusia. Kalau kita nak tengok, tunjuk contoh lah. Bila kita nak cerita reality, kenapa kita cakap reality seseorang berbeza? Apa yang shape reality? Family background, brought up kita panggil. Sebab dia menyentuh pada value. Ingat value lagi? Experience. Memang kita ada value kita, pegangan macam Cik Am kan. Dia memang sangat memegang jati diri. Amanah. Tapi bila experience dia pergi jumpa orang rasuah, dia termakan juga. Contoh dia. Nampak tak? Sebab dia experience dia conflicting dia kata. Contoh dia dibentuk dengan experience dia zaman masa kecil, dia ditinggal mak dia. Itu brought up. Brought up ni dibesarkan. Experience. Kematangan different. Tapi betul. Tapi different apabila you dah berada di stage yang berlainan. Sebab kita lain kan. Certain usia mengajak sebab apa? Kematangan datangnya daripada pengalaman lepas. Dia tak terus matang. Itu later stage Okay, ini nak faham reality ni dulu. Jadi salah satu part lagi yang membentuk reality orang sangat different sebab apa? Sebab social life dia. Bagaimana kita bersosial akan membentuk kita punya reality tentang akan bentuk kita. Jadi boleh Cik Am tunjukkan sikit? Circle dia lah. Contoh ni circle, I. Tapi apa yang membentuk I dalam ni? Apa yang membentuk I dalam ni? Reality I dengan reality Fauzal tak sama. Sebab apa? Apa yang I value berbeza. Apa dengan siapa I interact berbeza. Yang menjadikan reality sekarang. Jadi contoh, Cik Am teruskan. Macam malas ni nampak? Okey. Okey, marah. Ini saya pernah tunjuk dulu, ingat tak? Dah lupa tapi saya bawa balik. Okey. Ini adalah tentang human structure. Structure yang hidden. Dia panggil the hidden dimension dalam human structure. Tadi organisation. Sekarang bila kita tengok structure human, apa yang membentuk seseorang tu? Ini nak menunjukkan. Jadi sebenarnya kalau you tengok dari sini kan, you dah boleh faham dah. Walaupun tak faham.
Okey. Sebab dah lupa lain-lain tu kan. Tak apa. Jadi you tahu macam apa yang membentuk structure I. Kalau you tengok Meranti, DBKL, PMB, Tekad, Isi Team, CIDB, Ini networking. Social networking lah. social networking. Tak kisah formal atau tak formal, Tulis je. tak tulis je. Jadi yang membentuk I sebenarnya tak nampak ada tak SME bawah ni? Tak ada. So I dibentuk oleh agensi-agensi kerajaan. So kalau ada SME di bawah Meranti, di bawah CIDB, di bawah ada banyak lah. Boleh nampak konteks SME sebenarnya. Tapi nampak konten SME, tapi I tak usik langsung orang. I deal hanya dengan main con saja. Dengan OEM saja. Mahal ilmu ni. Macam tu contoh. Jadi bila you faham I punya connection, interaction, you tahu apa yang contohnya di BKL aspek I daripada apa. Meranti aspek apa? Support, knowledge, impact. Itu dia aspek dari I. Walaupun 3, 4, 2, 5 ni adalah level priority. So yang kecil besar ni penting atau tak penting? Tapi yang 1, 2, 3, 4, 5 bagaimana I value benda tu. Ngikut sangat penting dan 12 tu paling tak guna lah maksudnya. Paling jauh sangatlah kepentingan dia 12. Jadi yang dekat luar ni pas yang lalu. Yang lalu tidak ada dalam ini sekarang. Ini current Kita buat hari tu kan? dah buat hari tu, mungkin dah lupa. Tapi yang itu lagi dahsyat kan juga. Lagi banyak, dah banyak dibuang lah. Semua WhatsApp group masuk. Tak ada. Jelas, maksudnya yang luar ni dah past experience. Dalam ni yang current. Tapi current ni ada level of important dia. Macam Untuk menunjukkan important. ya. Okay, menunjukkan important. Lagi besar, lagi kurang penting. Satu tu the family, number one. So ini adalah reality coach. Ni reality I. So reality ni takkan sama untuk orang lain. Jadi yang membentuk kita benda ni kan? Ini membentuk kita. Interaction kita ni membentuk experience. Interaction membentuk experience. Jelas tak? Okey coach, kalau yang Apa kat tu? luar tu, kalau yang dekat luar tu coach. Coach, kalau yang dekat luar tu, dekat luar bulatan tu, kalau dia jumpa coach, realitinya tak ada yang dekat dalam bulatan tu. Yang kat luar ni pas yang lalu. Yang dia belajar. I ada connection tapi connection lalu yang putus-putus ni sangat weak connection. Yang besar ni strong connection. Yang ini masih ada connection. Yang ini sangat strong lah connection ni. Strong. Merah, tapi keluar. Merah ni adalah connection CIDB dengan Tekad connection in between. Tak, yang nombor 8 tu coach. Nombor 8 apa? Tak apa penting lah tu. Nombor 8 ni yang lampau. Dan I boleh access exco dengan C daripada sini. Tapi ada strong connection. Tapi ada strong connection. Coach one of channel YB. Ya, tapi lampau. Sekarang dulu I pernah manage Selangor punya team. Sikit kena jadi politik. Okay, sikit lagi. Okay, jelas Maksudnya connection tu masih ada. Connection strong tapi lalu ingat tak dulu? Jadi maksudnya ini contoh bukan sebenarnya. Ada yang sikit je nak tampal nak bagi nampak contoh. JKR boleh tolong kos depan ni. Boleh masih ada connection. JKR dia. Jadi ini yang membentuk interaction dan interaction membentuk experience. Dan experience membentuk reality kita. Sebab tu reality kita tak sama. Yang masih Al-Falah tu kenapa tak ada nombor coach? Mana? Family kan dia family. So dia duduk dalam sini ni family dalam satu orang duduk. Ini yang dekat-dekat rumah tak boleh nak buat apa punya kan. Kena ada. Ya, ini kawasan-kawasan sekitar. Okey, jelas tak? Jadi maksudnya kalau you nak tahu reality orang sebab bila dalam coaching dia actual setting dia kita akan explore dia punya reality dulu. Untuk kita tahu dengan siapa dia interact. Organisasi mana yang dia rasa important dan apa peranan dia dekat organisasi tu. Mungkin disebabkan peranan dia dekat organisasi tu membawa karakter dia yang sekarang. Jadi bila kita faham peranan dia dekat organisasi tu membawa karakter dia yang sekarang, kita tidak judge behavior dia. Sebab behavior ni hanyalah vehicle saja. Kenderaan saja untuk dia mencapai maksud. Faham tak? Tingkah laku manusia adalah kenderaan ataupun alat, instrumen yang digunakan untuk mencapai maksud. Jelas sudah? Faham tak? Bila kita cerita reality, kita cerita tadi apa? Behavior. Behavior ni adalah kenderaan saja, vehicle saja. Vehicle untuk dapat apa? Untuk capai objektif. Boleh satu contoh.
Contoh apa? Contoh situasi macam itulah behavior. Perangai dia lah, perangai dia. Perangai individu tu. Contoh, saya pelajar universiti, rajin datang ke sekolah dan buat tuition selalu. Akhirnya saya mencapai kecemerlangan akademik. Behavior dia. So behavior dia menyebabkan saya dapat. Boleh tak lagi kita buat benda lain? Dia tak pergi behavior. Behavior dia buat apa? Saya mengupah Cik Am membuat assignment. Behavior dia. Biar ada je buat untuk mencapai kecemerlangan akademik. Boleh juga. Boleh juga. Maksudnya instrumen apa kita gunakan? Dia suka marah sebab dia ada masalah emosi. Sebab dah dekat, dah dia dekat. masa kecil sangat dia dia memberi mental torture untuk dia. Ditinggalkan ibu dia masa dia kecil. Betul. Walaupun tidak ada kena-mengena. Okay. Sebab lain jauh dia kan. Lari kan. Ada yang depan. Tapi ada yang depan tu. Dia depan tu, dia suka marah. Sebab itu reality Fauza. Jadi kita ya kan? Betul ya. Okeylah boleh lah. Okey, faham eh? Okey, sekarang ni nak jelaskan masuk kepada kepimpinan, leadership. Okey. Kita. Sekarang ni you jadi leader Jelas tak bila you cakap reality seseorang berbeza disebabkan dibentuk oleh persekitaran, interaction, knowledge. Sekarang kita nampak betul lah. That's how dia different. Betul tak? Ya. Contoh Circle yang orang cakap circle dia. Tapi orang tak faham circle tu apa. Ni circle. Ni nak bagi tahu circle tu. Jadi kalau kita buat coaching dengan manager pun kita letak semua dia senaraikan macam Bukan senarai, kita explore. Tanya. Okey, kita Izzah. Contoh. Tapi sebelum tu kita buat kita dulu lah. Sebab tu kita cakap, Dulu kan you dah buat dah yang 10 tu. ya, nampak? Penyelamat. Baru pertama kali betul. Ada juga function rupanya. Sekarang saya baru faham maksud realiti yang sebenar. Sebab tu bagi tahu reality ni important dan bukan senang nak faham. Kalau tengok ni memang kita sosial kita ni memang membentuk realiti. That's why kita coaching, kita akan tanya dia kalau contoh kan, kita tanya dia, boleh tak share dekat saya apa daily routine awak daripada pagi sampai petang? Kita share, apa kita kena beli kat Daily routine tu untuk tengok behavior. Behavior. Tapi di belakang behavior tu adalah yang apa yang membentuk reality. Dia lebih kepada siapa dia interaksi. Manusia kita nak masa coaching nak tanya benda ni dekat tu. Okey, contoh. Bila kita nak tanya kan, dalam you punya daily life, apa yang very important pada you? Bagi saya 3 perkara. Apa yang very important pada you 3 perkara? Jadi dekat situ kita explore. Apa bagi benda? Bagi. Tentang maksudnya flexible time lagi? Saya suka sosial dengan kawan. Sosial ke kawan? Saya suka pickleball. Jahanam. Maksudnya sampai 3 berlainan orang lain kan? Okay, nak match susah. Okey, tak apa. Maksudnya kata orang yang sama Seorang pickleball, seorang social, seorang family. Maksudnya ada 3 konteks. 3 organisasi yang berbeza. Satu sosial dengan kawan. Satu kerja. Satu family. Nampak tak 3 konteks? 3 draw tu. Jadi baru kita tanya, di antara 3 ni mana yang peranan you sangat penting? Kalau you tak ada, tak boleh. Tak ada, tak jalan dia. Jadi okey dekat 1-2. Jadi kita sekarang dah tahu yang mana pada dia benda tu penting. Oh, yang maksudnya kalau yang pickleball tadi, kalau dia tak pergi pun tak apa. Tak pergi pun tak apa. So, maksudnya Tapi itu yang important. Maksudnya yang important ni akan shape dia punya behavior. Reality. Mustahil yang dah keluar lama ni shape reality. Mustahil. Tak ada connect pun dah. Current interaction akan impact kita punya behavior. So maksud coach sekarang ni kita jangan ukur based on behavior dia tu. Sebab Jangan ukur ni. belum tentu lagi dia reflect dengan reality dia. Ya, sebab tu kesilapan selalu coaches buat Tapi apa? kos satu tak letak. Penyimpan apa ni? Ngomong besar. Binatang-binatang animal. Ada juga itu banyak benda yang secret lagi. Bukan dedahkan semua. Sebab tu saya kena Bahaya nanti. bengkak-bengkak ni. Nanti disalah digunakan oleh Cik Am. Ya. Kita masuk dalam Ada lagi, ada. Okey, teruskan coach. Yang apa yang I nak you faham? Sekarang 2 konsep, reality dan behavior, benda yang berbeza. Jadi bila kita nampak, sebab tu bila kita cakap Munirah, tiba-tiba tengok hari ni Muzakir datang lambat. You cakap apa? Hari ni Muzakir datang lambat. Apa komen you? Saya akan suruh dia masuk dulu. Ya. Dia tak kacau emosi saya dalam ni. Dan lepas habis suruh saya tanya. Feedback. Feedback. Saya kata, Yelah kenapa awak datang lambat? Ya, lagi teruskan. Okey. So, Sebelum dia awak tak pernah datang lambat. Tapi kenapa hari ni datang lambat? Okay, bagus. Mungkin ada orang akan cakap, Zakir, kenapa you malas?
Orang yang datang cepat, datang lambat. Terus. Nampak? Cok. You label dia pada behavior. Bukan pada reality dia. Reality sebenar dia kenapa? Pagi tadi dia ada emergency. Ini. That's why saya akan minta boleh tak bagi saya proof sebab saya kena berlaku ada. Kalau betul emergency bagi saya proof tu. Dia bagilah gambar ke apa. Reality ni sebalik lagi. Sebalik lagi. Nampak tak? Nampak tak? Apabila kita cerita sekarang, kita dah boleh pisahkan reality dan behavior. Sebab ramai orang menghukum behavior tanpa Check reality. really understand the reality. Contoh dia ada masalah belakang. Apa yang shape dia sebenarnya? Apa yang menjadikan dia? Reality dia tu. That's why ada masalah communication tu. Bila kita tak Cok. understand reality. Sebab kita Cok. address vehicle. Kenderaan je kita. Bukan destinasi. Okey coach, saya Reality tu faham destinasi kan? tau. Saya nak cuba check kefahaman saya. Okey. Contohnya Modul 2. Kina. Sebab dah faham. HM saya kat Puspa. Okay, so dia memang jarang sangat masuk office. Okay. Dia HP telemarketing. HP dia duduk je dekat situ without monitor daripada dia punya manager. Even manager tak ada pun dia call je dekat depan kan. So saya punya saya punya expectation pada HM Puspa ni, behavior dia adalah dia tak pandai nak menguruskan masa dia. Sebab yelah dia banyak sangat dengan masalah apa benda semua kan. So kita panggil dia, kita tanya dia, apa yang kau buat semalam? Akak pergi mana semalam? Kenapa semalam HP ni dia seorang-seorang? So Sebelum tu Kina cakap apa? Sebelum tu patah balik belakang rewind. Sebelum maksudnya HP dia Sebelum tadi yang tadi. dia tak datang office. Ha. Dia tak datang office. So Sebelum tu? dia perception pada dia dia tak pandai nak manage masa dia. Nampak itu stop kat situ dulu. Sebab tu suruh pergi belakang. Maksudnya dia telah dilabel. Jadi exploration yang ke depan tidak tepat. Takkan bagi. Tu bahaya dia. Itu bahaya dia. Dalam coaching. Kita ingat kita tanya dia, kita try nak fact finding, tapi kita telah label. Apabila sesuatu perkara telah dilabel, maka tidak berlaku perkembangan. Ayat dia pendek je. Saya tengok dah. Kalau kita terlampau fokus kat behavior, takkan berlaku pengembangan maksudnya. Tak label. Bukan bila kita dah label. Maksudnya kalau kita labelkan Tadi asalnya behavior. Asalnya behavior dan Kina sudah label dia sebagai perception dia. Apa dia tadi? Dia tak pandai urus masa. Panjang sangat. Tak pandai manage time. Sepatutnya ayat dia AKA malas. Itu perception. Ya, ni label. Dah faham dah? So saya panggil dia, saya Okey. dengar what is the reality. Jadi sekarang ni apa yang Kina dah buat? Kina dah buat double trouble. Satu, label. Kedua, address on behavior. Dua-dua ni lah sebenarnya membawa kita ke konflik yang lebih besar. Sebab kita address bukan masalah yang betul. So jangan ada assumption pun. Sebab tu dulu masa awal coaching kita cakap apa? jangan ada No agenda, no perception dan really present. Betul tak? Betul-betul hadirkan diri tanpa ada benda lain. Sebab tu basic coaching aja tu. Sebab kalau terus jadi tak boleh dapat dah. Mati. Jadi saya punya state adalah saya kena asal Kak Puspa ni semalam tak datang kan? Tanpa label. Kenapa datang sekarang jumpa saya boleh? So terus kita tanya reality dia, why tak datang. Find out the reality dulu. Ada orang ambil video-video kita. Sudah faham dah? Tu yang cakap. Okay, bila kita dekat advanced coaching, lain dia punya content tu, satu topik tapi kita really kupas. Tak Ya? sangka saya buat macam tu. Tak sangka kan? Bagus you admit. Bagus you admit. Sebab apa? Bila you admit, maksudnya bukan sebab kesalahan tu. Bila you admit, maksudnya you tahu proses apa yang tak betul kita dah buat. Kita boleh repair. Kadang-kadang kita rasa itu adalah definisi tegas kita, orang akan ikut. Orang akan ikut. Sebenarnya bukan tegas. Sebab coach, Tu yang datang apa ni yang saya nampak, bila kita nak explore reality, bukan kita nak tolerate dengan behavior dia. Bukan. Tapi kita nak tahu apa reality dia sebenarnya. Ya. Apa yang menyebabkan dia jadi macam tu, apa yang membentuk dia punya behavior jadi macam tu. Supaya kita boleh selesaikan konflik tu. Ya. Tepat sekali. Kenapa dia tak datang? Saya down SM semalam, saya penat. Bila kita buat fact finding, bila kita explore more, tanpa perception bias, betul tak? Tanpa label. Bila ada label, bila ada perception, kalau ada agenda lagi buruk lah. Sebenarnya coaching tak berlaku. Tak dapat pun. Tidak berlaku. Yang you duduk tu hanyalah sia-sia.
Walaupun kita dapat feedback contoh macam tadi, sebenarnya itu realiti dia. Ya. Bukan feedback yang negatif sebenarnya. Itu realiti supaya kita boleh selesai konflik dia kan. Ya. Ha. Tengok ke belakang. To understand reality ni bukan perkara yang senang. Sebab apa? Kita dah terbiasa judge on behaviour. Okay, kita nak tengok konteks pula. Dah clear bab ni? Boleh bawa konteks dia sebab Kina tanya maksudnya dia boleh bawa topik tu. So lepas ni kalau saya jumpa Barati, otak saya kena kosong lah. Ya. Itu apa yang leader buat. Maksudnya kita kena accept yang kita betul-betul present. Bukan dengan agenda, bukan dengan perception, bukan dengan label. Kita betul-betul duduk. Masa tu baru exploration yang kita nak tahu apa, yang kena ada daripada kita apa? Satu perkara, curiosity. Rasa ingin tahu. Nak tahu lagi. Macam kaunselor lah coach. Macam kaunselor. Explore. Kita kena curious saja. Nak tahu. So, bila you nak tahu, you akan tanya soalan yang betul all the time. Orang akan tanya, macam mana nak buat coaching? Apa soalan nak tanya? Bukan macam tu. Bila you ada curiosity, perlu tak, macam you tanya, kenapa GM hari ni datang awal lah? Perlu tak you nak kena design soalan tu kat rumah? Ya. Macam tu lah sebenarnya coaching ni. Sebab kalau skrip confirm kita ada agenda kita. Confirm. Sebab you dah scripting. Sebab tu buat promotion panjang. Sebab tu tak boleh. Straight. Okey, sabar kita balik ke konteks Sekarang tu kena bantai sikit. Buah pukul kena ada. Tapi tanpa diketahui kan. Piap je di situ kan. Okey, jelas tak? Okey, ya. Okey, kita recap, tak nak pergi jauh dulu. Tadi kita cerita tentang apa Cik Am? Friction. Itu terima kasih kepada Cik Am. Okay, bahasa Inggeris Cik Am yang power. Bila kita tentang friction, maksudnya geseran. Geseran berlaku pada organisasi, dipanggil konflik, dan individu, kita panggil konflik. Tapi kita kena jelas, sebenarnya konflik boleh diselesaikan dengan proses dan struktur. Sebab tu pentingnya dulu, language awal kita proses struktur. Tapi bila kita dah selesai buat development on proses struktur, kita pergi pada the whole design. Okay. Sebab apa? Struktur dah selesai, barulah kita buat tabik urus design tu. Okay. Jelas setakat ini? Okay. Kalau jelas dan kita tahu apakah sebab konflik, sebabkan poor decision. Sebab kita behavior Poor decision disebabkan reality. Dan selalunya kita menghukum dari behavior. daripada behavior. Kenderaan. Lebih buruk lagi apabila kita ada label pada behavior tu. Dah lah ada satu behavior, tapi behavior dia tak free. Kita labelkan dia, terus dia mati daripada perkembangan. Ya. Kalau macam you percaya cakap, tengok Munirah memang malas. Habis perkembangan Munirah. Bila you dah label dia malas, you tak akan develop dia sebenarnya. You tak akan develop dia. Sebab you dah label dia. You akan cakap lah, saya dah buat dah Elevate 45. Tak berlaku. You dah label dia. Itu perkara yang kita tak perasan. Jadi leader tak boleh ada benda tu. Tak boleh ada kan? Jangan sekali-sekali label. Okay, clean up.